Hantuah ini ialah Daeng Mempawah, anak kepada Raja Bentan. Sebaliknya hikayat Hantuah kata dia anak Hang Mahmud, jadi anak angkat Raja Bentan. Dalam Suratul Salatin mengatakan dia ni anak Raja Bentan, nama Daeng Mempawah. Hantuah tu gelaran dia. Sebab tu Profesor Ahmad Adam kata tak logik orang tu nama dia Hantuah, sebab panglima-panglima dulu akan menyembunyikan nama dia. So nak harmonikan kedua teori ini, yes, mungkin nama dia Daeng Mempawah, bukan Hantuah. Dan kata Profesor Ahmad Adam, Tuah tak wujud lagi perkataan Tuah. Perkataan Tuah cuma wujud pada kurun ke-18. Dan cerita Hantuah ni yang banyak dalam Suratul Salatin diceritakan masa Sultan Mansur nak kahwin dengan Puteri Majapahit tu. Bawa Hantuah pi. Cerita tu yang lebih dominan. Maka titah raja di goa, katakan kepada saudaraku, orang kaya akan Daeng Mempawah idi pertaruhanku. Orang kaya kedua kepada saudaraku Raja Melaka, perhamba ia baik-baik. Dan kalau ada sesuatu yang dikehendaki oleh saudaraku Raja Melaka dalam Makassar ini, menyuruh ia kepada aku, maka Sri Bija Pikrama dan Tun Surah Diraja pun naik menjunjung duli, lalu duduk menghadap kepada tempatnya sedia itu. Maka Daeng Merupawah pun dipersembahkan ke bawah duli dengan segala pesan Raja Makassar itu, semuanya dipindahkannya. Maka Sultan Mansur pun terlalu suka serta berkenan baginda memandang rupa dan sikap Daeng Merupawah itu. Maka Daeng Merupawah itu pun dinamailah baginda akan Hang Tuah. Itulah asal Hang Tuah. Maka dipeliharakanlah oleh baginda dengan sepertinya terlalu kasih baginda akan Hang Tuah. Maka dianugerahi akan dia sebilah keris terupa Melaka dengan selengkap perhiasannya. Anak Raja Bentan dihantar kepada Sultan Melaka sebagai hadiah. So dia pergi ke Melaka sebagai Daeng Merupawah. Kemudian dia dinamai dengan gelaran Hantuah ataupun dinamakan semula dengan Hantuah. Ataupun yalah, macam saya Nazri. Tapi orang lebih kenal Ibn Rijal. Contohnya Imam Zahabi. Orang tak tahu nama betul dia. Zahabi bukan nama dia. Imam Abu Hanifah bukan nama dia. Nama dia Nu'man bin Sabit. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i juga. Semua lagu tu lah. Dan kebanyakan lagu tu. Jadi dia pakai nama-nama lain. Kerisauan Profesor Ahmad Adam juga ada asasnya. Tetapi itu tidak bererti Hantuah tu tak wujud. Mungkin nama itu lain tetapi orang itu wujud. Itu saja.